Dia terdiri daripada syarikat yang consistently membayar dividen tanpa henti dalam bayar dividen tanpa henti, and then dia naikkan pula dividen itu selama 50 tahun berturut-turut. So korang bayangkan kejap, dia tak pernah berhenti bayar dividen, and then dia naikkan dividen tu setiap tahun walaupun sikit, dan dia konsisten selama 50 tahun. So memang dividen king lah kategori ni. So korang dengar memang gempakan. Tapi sayang sekali untuk pelabur macam kita, pelabur asing, especially rakyat Malaysia, kalau korang membeli stok US dan stok US ni membayar dividen, korang kena bayar withholding tax ataupun 30% lah tax terhadap dividen yang korang terima. So let's say kalau dividen korang dapat $1,000, korang kena bayar tax $300 kepada kerajaan US ataupun Trump, and then korang akan dapat baki lah $700 saja. Jadi memang tak syok langsung lah sebenarnya kan stok dividen US ni. So bagi Daud, strategi yang terbaik, Daud akan fokus kepada Malaysia lah. Memang Daud akan go hard on dividen. So untuk dividen tinggi ni ada banyak settle lah, banking, stock, REITs, and cukai pun hampir sifar, yield tinggi. Dan untuk US, bagi Daud tak perlu fokus lah kepada stock dividen sebab kena tax, and overall memang option pun tak banyak, jauh beza guys. Orang sana rasa macam tinggi, tapi bila kita tengok tak tinggi sebab Malaysia lagi padu dividen dia. So better korang fokus kepada saham yang growth dia lagi tinggi lah untuk US ni. Jadi untuk beli stok Malaysia, stok US ni korang nak beli kat mana? Korang boleh beli di Momo. Momo ini regulated by SC Malaysia, dan Daud sendiri pun gunalah hari-hari Momo ni. Jadi dekat Momo ni korang boleh beli saham Malaysia, saham US, saham Singapura, saham Hong Kong, dan juga saham China S-Share. So dengan satu platform korang akan menjadi global investor. Korang nanti pening lah nak labur kat mana kan. Tapi at least korang dah tahu lah stok Malaysia dengan stok US ni apa kelebihan dia, kat mana kekuatan dia. So kalau korang belum lagi ada akaun Momo, korang boleh check di profile Daus, sertakan KYC registration, and then sebelum korang membuat deposit, korang tekan button search ke atas, korang type special deposit, masukkan kod DAUSTK37, and then baru korang deposit minimum RM1,000 untuk dapatkan free reward RM100. Dan jangan lupalah claim segala reward korang di bahagian My Reward. Kesemua reward ini takluk pada teman dan syarat selagi kempen masih ada. Jadi guys, Daun ingatkan ini bukanlah financial advice, ini hanya sharing sahajalah, general informasi. So kalau korang nak beli mana-mana stok pun make sure korang kaji betul-betul, fahamkan betul-betul, and bila korang dah decide nak beli ataupun invest, make sure korang dah ready lah untuk menghadapi roller coaster market. Sebab korang kena ingat, biasanya bila kita beli, waktu tu lah market akan down. Tak tahu kenapa, dia macam tahu je kita nak beli kan. Korang kena ready lah dengan segala risiko. Jadi guys, kalau korang rasa video ini bermanfaat, tekan button like, share juga video ni kepada kawan korang yang pening nak labur stok US ke, stok Malaysia ke, ataupun saham dividen yang mana yang bagus. Korang share lah video ini bagi dia nampak sedikit, dan follow Daun untuk dapatkan banyak lagi video yang power macam ni. So guys, itu saja. Jumpa lagi korang semua pada video akan datang. Ciao.